إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Imam yang saya hormati, tuan-tuan dan kuasa surau, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ucapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita telah masuk ke malam yang ke-26. Ini kita dah berada di penghujung Ramadan. Inilah saat-saat yang ditangisi oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman apabila Ramadan bergerak meninggalkan, dia akan rasa sayu, dia akan rasa sedih, dia akan rasa pilu. Sebab tidak ada jaminan untuk dia dapat berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua termasuk kalangan hamba-hamba Allah yang gembira dengan datangnya Ramadan dan bersedih apabila Ramadan pergi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya kasihi, untuk tazkirah pada malam ini saya nak mengingatkan diri saya dan kita semua bahawasanya Ramadan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini, tuan-tuan, bukan hanya puasa saja. Puasa salah satu di antara berbagai hidangan yang dianugerahkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Dan Ramadan itu juga maknanya dikatakan dia adalah merupakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Allah sebutkan di dalam Al-Quran ayat 185 surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran. Quran ini sebagaimana yang kita maklum, Allah turunkan fungsinya ada 3 perkara. Yang pertama sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Yang kedua wa bayyinatin minal huda, penjelasan kepada petunjuk tersebut. Dan yang ketiga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeza antara hak dan batil, antara benar dan salah. Cuma kita, tuan-tuan, kalangan orang Melayu Islam ni, dia hanya mengambil Al-Quran ni hanya sebagai yang itu ayat pemanis, yang itu ayat pelaris, hanya sekedar itu saja, tuan-tuan. Padahal matlamat Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia, dan juga ianya merupakan panduan dalam kehidupan manusia, panduan dalam sistem kehidupan manusia. Dan di samping itu, tuan-tuan, apabila kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, dia adalah merupakan salah satu cara untuk nak lembutkan hati, untuk nak bersihkan hati. Jadi bulan Ramadan ni, tuan-tuan, banyak perkara yang Allah SWT hidangkan kepada kita yang tujuannya adalah untuk nak bersihkan hati kita, nak kuatkan hati kita, tuan-tuan. Walaupun kita lihat kan, kita rasakan pada bulan Ramadan ni kita letih, secara fizikal kita letih, puasa siang, malam kita bangun baca Quran. Badan letih tapi jiwa kita kuat. Badan letih tapi hati kita kuat, sebab hati kita mendekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab hati kita bersih.
Ya Alhamdulillah tuan-tuan, bulan Ramadan ni hati kita bersih. Kalau saya boleh buat contohkan begini, ada seorang pemuda yang dia adalah pemuda yang tak diurus badannya, rambutnya panjang, mungkin jambang misainya tak bercukur sekian lama, gigi tak berusuk, pakai baju bau rusuk, tak basuh-basuh. Kemudian ada seorang hamba Allah bawa balik dia ke rumah, suruh dia mandi, suruh dia bercukur, mungkin suruh dia potong gigi kuku yang panjang, suruh dia gosok gigi dan tukar baju yang lain. Dan rupanya apabila dia tukar baju, dia mandi, dia gunting rambut, dia nampak tampan, dia nampak handsome. Tapi selepas tu tuan-tuan, dia biar lagi, gigi dia tak gosok lagi, baju dia tak bertukar lagi, rambutnya pun tak bergunting lagi, dan kukunya dibiarkan panjang dan bajunya pun bau busuk. Jadi kita kalau boleh jangan macam tu. Maknanya bulan Ramadan kita bersih, lepas tu kita kotor lagi. Kita tidak mahu begitu, kan? Maka dari itu tuan-tuan, dikatakan kita ni bukan menyembah Ramadan. Kalau menyembah Ramadan, Ramadan akan pergi. Kita adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa, kan? Yang senantiasa patut kita sembah, yang senantiasa patut kita dekati. Jadi jangan sampai sekali-kali apabila Syawal masuk kita kotor semua. Tuan-tuan tengok iklan-iklan di TV, iklan-iklan di radio, macam-macam tuan-tuan. Yang peliknya saya dengar ada satu iklan joget Aidilfitri. Apa dia cerita tuan? Joget Aidilfitri. Padahal kita menyambut hari raya Aidilfitri itu satu ibadah tuan-tuan. Setelah kita menjalani tarbiyah di bulan Ramadan, maka kita mencapai kemenangan dengan menyambut hari raya Aidilfitri tersebut adalah hari kemenangan. Untuk cerita dengan joget Aidilfitri itu. Ada kita tidak mahu apabila Syawal masuk kita dah kotor sendiri. Okey. Di samping itu tuan-tuan, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ni, dia sebagai sistem panduan sistem kehidupan manusia. Dia sebagai dusturna, perlembagaan kita sebenarnya Al-Quran tersebut. Al-Quran juga dia adalah merupakan penawar tuan-tuan. Mana ada buku yang ditulis oleh manusia yang berfungsi sebagai penawar. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran berfungsi sebagai ubat, sebagai penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dalam hari ini seorang lelaki menemui seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Dia kata, wahai Ibnu Mas'ud, kebelakangan ini dia kata aku rasa tidak menentu. Hau biu rasa hidupku, dia kata, gerisah, tidak keruan, dia kata. Boleh tak kau berikan nasihat kepadaku supaya aku memperoleh ketenangan dalam hidup? Maka Ibnu Mas'ud pun mencadangkan ada 3 perkara yang patut kamu lakukan untuk nak dapatkan ketenangan dalam hidup. Yang pertama, kata Ibnu Mas'ud, hadirlah dalam majlis Al-Quran, sama ada kamu membacanya ataupun mendengar orang membaca. Atau kalau tidak, kata Ibnu Mas'ud, duduklah dalam majlis ini. Duduk dalam majlis tazkirah. Kerana kita orang beriman ini memang perlukan peringatan. Allah sebut, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat berguna kepada orang-orang yang beriman. Duduk dalam majlis ini. Atau kalau tidak, kata Ibnu Mas'ud, bangunlah sepertiga malam untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seadanya 3 perkara kamu lakukan ini, kata Ibnu Mas'ud, jiwa kamu tidak juga tenang. Dah duduk dalam majlis Al-Quran, sama ada membaca atau mendengar orang membaca, dah duduk dah dalam majlis ilmu, dah bangun malam, dah munajat kepada Allah. Kalau tak tenang juga jiwa kamu, kata Abdullah bin Mas'ud, maka berdoalah kepada Allah, minta tukar hati yang lain. Sebab hati itu sudah expired, dah habis tamat tempoh lah. Minta kepada Allah agar tukar, Allah menukarkan hati yang lain.
Dan 3 perkara yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tuan, semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Majlis membaca ataupun mendengar orang membaca Quran. Majlis ilmu biasanya orang akan bercakap yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bangun malam sembahyang kita membaca Quran. Jadi Quran dia adalah sumber ketenangan dan Quran adalah merupakan ketenangan. Dan bukan hanya sekedar untuk diambil yang ni ayat pemanis, yang ni ayat garis. Namun tidak dinafikan ada dalam Al-Quran perkara tersebut juga. Okey. Yang pertama, Ramadan adalah Yaumus Sahrus Syiyam, bulan puasa. Yang kedua, Ramadan adalah merupakan Syahrul Quran, bulan Quran. Yang ketiga, Ramadan adalah merupakan Syahrul Jihad, bulan jihad. Kenapa saya katakan Ramadan bulan jihad? Kalau kita baca dalam sejarah tuan-tuan, bagaimana pada bulan Ramadan umat Islam, kalangan sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah SAW sendiri memperoleh kecemerlangan, kejayaan pada bulan Ramadan. Sebagai contoh, Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan, pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah, tuan-tuan. Perang Badar disebut dengan Badar Al-Kubra. Kenapa? Di antaranya, tuan-tuan, peperangan ini tentera Islam jumlahnya hanya 313 orang melawan tentera kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Yang kedua, Perang Badar ni adalah perang penentuan, tuan-tuan. Perang penentuan. Itu makanya dalam munajat baginda Rasulullah SAW di saat perang berada dalam kemuncaknya, di antara inti munajat baginda Rasulullah SAW menyebutkan, wahai Allah, seandainya engkau mengalahkan kumpulan yang kecil ini, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di atas permukaan bumi. Ini Rasulullah sebutkan dalam munajat baginda ketika perang berlangsung. Kalau kalahlah kumpulan yang 313 orang ini, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di atas permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, dinamakan Badar Al-Kubra, tuan-tuan. Perang Badar ni dia perang adik-beradik, tuan. Adik-beradik, anak-beranak, anak saudara, pak saudara. Kenapa saya katakan demikian? Sahabat-sahabat Muhajirin dibantu dengan sahabat Ansar yang hijrah daripada Mekah, daripada Mekah ke Madinah ni, tuan-tuan, dia ahli keluarga. Jadi pertemuan ini antara penduduk asli Madinah dengan sahabat-sahabat yang berpindah ke Madinah, penduduk asli Mekah dengan sahabat-sahabat yang pindah ke Madinah dibantu dengan sahabat-sahabat Ansar. Ini tuan-tuan disebutkan dalam peperangan ini. Saya katakan rupanya apabila bertembung antara hak dan batil, tuan-tuan, antara kufur dan Islam, dia tak kira dia beradik, dia tak kira anak beranak. Diriwayatkan dalam peperangan Badar ini, tuan-tuan, ada seorang sahabat bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia berperang bagi pihak kaum muslimin. Sementara ayahnya yang bernama Al-Jarrah, Abu Ubaidah anaknya, Al-Jarrah ayahnya. Al-Jarrah berperang bagi pihak kafir Quraisy. Maka dalam peperangan ini Al-Jarrah memang bertujuan nak bunuh anak dia, sebab anak dia telah mencuntik arang di dahinya dan telah memeluk Islam, meninggalkan agama yang diwarisi oleh datuk nenek moyang dia. Maka dalam peperangan ini dikatakan Abu Ubaidah dia melihat kelibat ayah. Dia cuba menyembunyikan diri, dia tidak mahu bertemu dengan ayah kandungnya dalam peperangan tersebut. Dia cuba menyuruh, namun ayahnya tetap mencarinya. Akhirnya yang seorang menyuruh, yang seorang mencari, pertemuan tidak dapat dihilangkan. Ayah nak bunuh anak, sementara anak nak mempertahankan diri. Maka berlawan senjatalah antara Abu Ubaidah dengan ayahnya Al-Jarrah. Maka dalam perlawanan ini, tuan-tuan, Abu Ubaidah membunuh ayah kandungnya sendiri. Dan begitu juga, tuan-tuan, Abdul Rahman bin Abu Bakar, riwayat mengatakan dalam perang Badar ini Abdul Rahman belum masuk Islam lagi. Dia berperang bagi pihak kafir Quraisy juga. Setelah peperangan selesai dan Abdul Rahman pun dah masuk Islam, satu ketika Abu Bakar berkata kepada anaknya, aku tak jumpa kau dalam peperangan tersebut. Kalau aku jumpa, aku akan penggal leher kau. Abu Bakar kata begitu kepada anaknya yang bernama Abdul Rahman. Itu yang saya katakan, perang ini dikatakan adalah perang disebutkan Badar Al-Kubra sebab dia pertemuan antara adik-beradik, antara anak-anak. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan juga
berlaku Fathul Mekah, pembukaan Mekah semula. Ini berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Perang Badar berlaku pada 2 Hijrah. Pembukaan Mekah semula berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Persoalannya, kenapa Mekah perlu dibebaskan, perlu dibuka semula? Padahal yang memimpin Mekah ketika itu bukan orang lain pun. Yang memimpin Mekah ketika itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah merupakan bapa mertua Rasulullah SAW. Anaknya bernama Habibah, merupakan Ummul Mukminin, isteri baginda Rasulullah SAW. Kenapa Mekah perlu dibuka semula? Sebab Mekah dipimpin, asasnya adalah kufur. Asasnya, kalau sekarang ini mungkin sekularisme, asasnya Asabiyah, asasnya adalah nasionalisme mungkin. Sementara Rasulullah mesti bebaskan bumi Mekah, asas pentadbiran Mekah tersebut mestilah berasaskan Islam, beriman kepada Allah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tuan-tuan, apabila Mekah dibuka semula, maka berhala-berhala yang sekian ratus berada di sekitar dan di dalam Kaabah dihancurkan juga pada peristiwa tersebut, yakni pada 8 Hijrah pada bulan Ramadan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada tahun yang ke-15 Hijrah, Parsi jatuh ke tangan Islam. Tak silap saya, di bawah pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada dua kuasa besar ketika itu, Rom dan Parsi. Jadi Parsi jatuh pada bulan Ramadan tahun yang ke-5 Hijrah. Kemudian tuan-tuan, pada tahun 500 lebih Hijrah tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi, dia memimpin tentera Islam membebaskan Baitul Muqaddis Palestin tuan-tuan daripada cengkaman tentera salib. Ianya juga berlaku pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawasanya Ramadan adalah bulan jihad, Ramadan adalah bulan perjuangan, bukan bulan tidur. Maknanya dia adalah bulan perjuangan untuk menegakkan yang hak dan meruntuhkan yang batil. Kemudian seterusnya tuan-tuan, di samping Ramadan merupakan bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan jihad, Ramadan juga adalah merupakan Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Sabar dalam 3 perkara. Ulama mengatakan sabar ada 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kerana sabar untuk memelihara diri daripada terlibat melakukan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar daripada menghadapi cobaan ujian dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab kita manusia ini memang tidak terlepas daripada ujian. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ada 5. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya aku uji manusia itu dengan sedikit cobaan. Yang pertama dengan ketakutan, yang kedua dengan kelaparan, yang ketiga dengan kekurangan harta, yang keempat wal anfus. Wal anfus ni makna jiwa manusia. Isteri mungkin menjadi cobaan ujian kepada suami, begitu juga sebaliknya. Anak-anak menjadi cobaan kepada mak bapak, mak pertua mungkin menjadi cobaan ujian kepada menantu. Itu untuklah adik-beradik pun membutuhkan ujian. Kemudian wasamarat, kekurangan buah-buah. Allah tutup ayat ini dengan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebutkan tadi dalam hadis, sabar, balasan kepada kesabaran adalah surga. Disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang wanita pada zaman Nabi, namanya Ummu Zufar. Ummu Zufar ni adalah seorang wanita negro dan merupakan seorang hamba, berkulit hitam, berperawakan tinggi. Orang negro jelaslah tak cantik pun. Tapi dengan kesabaran Ummu Zufar di dalam menghadapi cobaan ujian dalam kehidupan, lantas dia menjadi wanita yang paling cantik di dalam surga. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada Atha' bin Rabah. Atha' bin Rabah ini juga tuan-tuan adalah merupakan seorang yang berkulit hitam, bekas seorang hamba, pesek hidungnya, kodoh rupanya.
tapi dia memiliki fatwa di Masjidil Haram. Maknanya segala permasalahan fiqh di Masjidil Haram orang akan tanya kepada Atha bin Rabah. Tapi dia adalah seorang laki-laki yang berhidung pesek, berkulit hitam dan kutu-kutunya. Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Rabah, "Wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga?" Ini indahnya hidup pada awal Islam, tuan-tuan. Orang masih ada di dunia, tapi khabar gembira surga sudah diperoleh. Ya, sebagai contohnya seperti Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan yang kamu lakukan ketika aku menziarahi surga? Aku mendengar suara tapak kakimu di dalam surga." Rasulullah kata kepada Bilal, padahal Bilal masih hidup di dunia. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW cerita kepada Umar, pada masa peristiwa Isra' Mi'raj, aku dibawa oleh malaikat Jibril bagi menziarahi surga. Ketika dalam surga itu aku melihat satu mahligai yang indah. Aku tanyakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, kepunyaan siapakah mahligai itu?" Maka Jibril berkata, "Ya Rasulullah, mahligai itu Allah sediakan untuk Umar bin Khattab." Umar bin Khattab masih ada di dunia. Rasulullah cerita ni kepada Umar, "Wahai Umar, ketika itu aku nak masuk ke dalam mahligai tersebut, tapi aku malu sebab orang yang punya tak masuk lagi." Rasulullah kata begitu kepada Umar. Ketika ini Umar sebab dan meneteskan air mata. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tak masuk? Aku jadi Umar seperti ini kan kerana engkau, kan Islam yang engkau bawa. Sebelum aku masuk Islam, aku pernah berazam ingin membunuhmu, ya Rasulullah." Umar berkata begitu kepada Rasulullah SAW. Ini begitu juga tuan-tuan, Ummu Zufar tadi, apabila Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Rabah, "Maukah aku tunjukkan kepadamu, wahai Atha, seorang wanita ahli syurga?" Sudah tentu, kata Atha. Itu dia, kata Ibnu Abbas, wanita yang duduk berkulit hitam itu, dia adalah merupakan ahli syurga. Sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, Ummu Zufar pernah menemui Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sering diserang penyakit sawan," kata Ummu Zufar. Penyakit sawan ni mak cakap, kita penyakit gila babi. "Apabila penyakit sawan menyerang aku, ya Rasulullah, aku menggelepar-gelepar, kadang-kadang menyebabkan auratku terbuka." "Ya Rasulullah," kata Ummu Zufar, "aku memohon kepadamu agar sudilah kiranya engkau berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit sawanku ini." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Zufar, "Wahai Ummu Zufar, kalau seandainya engkau sabar dalam menghadapi ujian penyakit sawanmu itu, maka Allah akan membalasmu dengan surga." So, terus kata begitu kepada Ummu Zufar. "Ataupun kalau kau inginkan, aku akan doa kepada Allah agar kau sembuh daripada penyakit tersebut." Artinya Rasulullah tawarkan dua perkara kepada Ummu Zufar, sama ada dia sabar menghadapi ujian penyakit sawannya itu, ataupun Rasulullah doakan semoga Allah sembuhkan penyakit sawannya itu. Maka dalam hal ini tuan-tuan, Ummu Zufar berkata, "Ya Rasulullah, aku memilih untuk bersabar. Aku memilih untuk bersabar," kata Ummu Zufar. "Namun ya Rasulullah, aku mohon kepadamu agar engkau mendoakan aku ketika sawan menyerang aku itu, supaya auratku jangan terbuka, sebab ia yang menjadi aib kepadaku." Rasulullah pun doa kepada Rasul, kepada Allah untuk itu saja, supaya jangan terdedah auratnya ketika sawan menyerang. Jadi dalil ini, riwayat ini tuan-tuan, dia menjadi dalil, kata Ibnu Hajar, dia menjadi dalil bahawasanya sabar dalam menghadapi cobaan ujian dalam kehidupan, dianya adalah merupakan anak kunci kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk saya, untuk kita, saya mengharapkan, kita tentu mengharapkan agar Ramadan dapat mentarbiah kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, sebagai suami-suami yang sabar terhadap kerenah isteri, sebagai isteri-isteri yang sabar terhadap kerenah suami, sebagai mak bapak yang sabar terhadap
terhadap kerenah anak-anak dan seterusnya. Okey, sikit lagi tuan. Kemudian seterusnya tuan-tuan, satu lagi, kalaulah seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk saya, sebab kita pun tak tahu tuan-tuan. Saya tahun lepas bapak saya dia berpuasa sama dengan saya, berhari raya dengan saya, bila kakak saya. Tahun ni dia Allah tinggalkan saya. Saya tak tahu, mungkin tahun depan saya pula rentak. Dan ada, alhamdulillah, tuan baca, tengok di Facebook semalam, Bilal Sungai Ramal katanya dia meninggal dunia ketika bersuka. Di samping ucap takziah kepada keluarganya, kita pun ucap tahniah. Ucap tahniah. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan solat, dalam keadaan baik. Ramai orang mati dalam keadaan baik, tapi cara hidupnya tak berapa baik. Jadi nak mati cara baik tu dia berguna dengan cara hidup baik tu. Sebab dikatakan Bilal ni dia adalah orang yang kaki majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu, dia adalah orang yang pertama yang sibuk, dan dia lah orang pertama yang rajin mendengar majlis ilmu, dan orang yang paling awal datang masjid. Jadi cara hidup baik baru dapat cara mati baik. Itu kata Imam Ghazali, cara hidup akan menentukan cara mati. Cara mati akan menentukan cara bagaimana di dalam kubur, dan cara dia berada dalam kubur akan menentukan bagaimana dia di mahsyar, dan cara di mahsyar akan menentukan bagaimana dia sebagai ahli jannah ataupun ahli neraka. Dan di sikit lagi tuan-tuan, kalaulah seandainya satu lagi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk saya, untuk kita, maka saya, maka kita akan mengalirkan air mata sebanyak-banyaknya. Akan cuba untuk mengalirkan air mata sebanyak-banyaknya bagi menyesali dosa yang pernah saya kita lakukan sepanjang kehidupan. Di dalam kitab Durratun Nasihin, tuan-tuan, diceritakan seorang hamba Allah dihadapkan di hadapan Allah dengan menyerahkan buku catatan amalan. Bila diserah buku catatan tersebut, tuan-tuan, didapati banyak perkara-perkara buruk yang tertulis dalam buku catatan amalan tersebut. Maka hamba Allah ini komplain kepada Allah. Wahai Allah, dia kata, kenapa banyak sangat ini? Aku tak buat semuanya ini. Dia menafikan apa yang tertulis dalam buku catatan tersebut. Aku tak buat semuanya ini. Apa ini terlalu banyak? Allah berkata, kalau seandainya kamu tidak menafikan aku akan datangkan saksi bagi membenarkan itu. Maka hamba Allah tadi pun menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Mana dia saksi itu? Wahai Allah, tak ada pun. Tak ada pun. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan seluruh tubuh anggota badannya untuk berkata bagi menjadi saksi. Bermula daripada mata. Mata pun berkata, wahai Allah, aku digunakan untuk melihat perkara-perkara yang tak sepatutnya dilihat. Selepas itu telinga pula berkata, wahai Allah, aku digunakan untuk mendengar perkara-perkara yang tak sepatut dia dengar. Tangan pun berkata, wahai Allah, aku digunakan untuk mengambil bukan hak miliknya. Kaki pun berkata, wahai Allah, aku digunakan untuk melangkah ke tempat maksiat. Wahai Allah. Sampai satu peringkat anggota kemaluannya pun berkata, wahai Allah, aku digunakan untuk berzina. Wahai Allah. Dia menganggap tubuh anggota badannya adalah miliknya, tentu berpihak padanya. Tapi untuk tidak bersatu, yang tangan adalah amanah, mata adalah amanah, telinga adalah amanah. Kita akan bertanggungjawabkan nanti apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Apabila kita khianati seluruh anggota badan kita ini, dia akan berbicara mengadu nanti kepada Allah SWT. Apabila seluruh tubuh anggotanya telah berbicara bagi membenarkan tuntutan dalam catatan tersebut, maka hamba Allah kita dapat kata apa? Tak dapat kata apa? Maka ketika itulah Allah SWT arahkan malaikat untuk mencampakkan hamba ini ke dalam neraka. Maka di saat hamba Allah ini dicampakkan ke dalam neraka, inilah peristiwa yang menakjubkan orang. Apa dia berkata?
Di saat nak dicampakkan ke dalam neraka, ketika itulah sehelai bulu matanya sebelah kanan berkata, wahai Allah, izinkan aku berbicara. Ni sehelai bulu mata sebelah kanan. Malah kata tafadhal, silakan. Wahai Allah, bukankah engkau telah berfirman, mana-mana tubuh anggota badan seorang hamba Allah yang terkena air matanya, engkau akan bebaskan dia daripada azab neraka dan masukkan ke dalam syurga. Wallahi, kata sehelai bulu mata, demi-Mu wahai Allah, pada satu pagi, pada masa seperti bermalam, hamba-Mu ini pernah tersungkur di hadapan, dan dia mengalirkan air mata disebabkan menyesal terhadap dosa yang dia lakukan, dan aku dibasahinya, wahai Allah. Kata sehelai bulu mata, aku dibasahinya wahai Allah. Maka ketika itulah tuan-tuan muslimin muslimat, hamba Allah yang nak dicampakkan ke dalam neraka tadi, Allah pindahkan dia ke dalam syurga. Ini nak menyebutkan betapa besarnya fadilat air mata yang kita alirkan disebabkan kita menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Cuma persoalannya, mata saya begitu besar, mata saya begitu tandus, dosa banyak, tapi menangis payah sangat nak menangis, walaupun mengenang dosa-dosa yang banyak. Tapi pelik pula tu kalau tengok filem Hindustan cepat nangis. Jadi bila mengenang dosa, payah sangat nak mengalirkan air mata. Itulah tuan-tuan, malam yang tak beberapa malam, marilah sama-sama kita muhasabah diri, tuan-tuan, merenung ke dalam, dan banyak-banyakkan tumpah air mata penyesalan. Yakin dan percayalah bahawasanya air mata itu nanti dia akan menjadi saksi di hadapan Allah yang kita pernah lakukan disebabkan menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Itu makanya saya kata tadi, kalaulah seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk saya, untuk kita, maka berbanyak-banyaklah hadirkan air mata tersebut. Okey tuan-tuan, saya rasa itu saja sebagai renungan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.